Weh. Kau yang tak lari time tu. Kidak klik. Siapa pernah makan kidak klik? Tak ada weh yang dia buat voice tu lah. Kelakar aku suka dia video tu. Bangun. Ayah, duduk. Oh. Sekarang waktu apa? BM. Waktu Cikgu Farida. Jadi seperti mana yang kamu tahu, Cikgu BM kamu, Cikgu Farida, dia dah cuti bersalin dalam masa 6 bulan. Jadi sementara waktu tu, saya akan jadi Cikgu BM kamu buat sementara waktu. Faham? Cikgu dah mengajar berapa Ada lama? saya suruh kamu bercakap ke? Ha? Kamu jangan dengan Cikgu Farida kamu boleh buat macam ni Dengan saya, sorry. Okay? Saya paling pantang bila saya tengah bercakap orang lain nak bercakap. Hormat Dengan saya tak ada macam ni Baiklah, keluarkan modul 1. Modul sana tu nak pakai tu. Tak bawa cikgu. Tak bawa? Kita orang tak pernah pakai cikgu buku tu. Macam mana kamu belajar BM tak bawa modul ni? Cikgu Farida tak pernah suruh Cikgu dia tak pernah suruh Cikgu bawa. Farida tak pernah suruh? Cikgu dia tak pernah pakai buku tu. Dengan saya, kamu kena sentiasa bawa modul 1. Sebab kita akan hari-hari buat aktiviti dengan menggunakan buku tu. Faham? Faham. Saya akan make sure by end of this year, kamu akan habiskan buku tu. Lagi satu, Cikgu Farida ada cakap, ada homework kan? Keluarkan buku masing-masing. Saya